Hello guys, welcome to my channel podcast seram iaitu Man Seram. Okey, hari ni saya ada nak ceritakan kisah seram yang berlaku pada saya sendiri. Ceritanya bermula pada jam 8 malam. Waktu saya buat makan-makan bersama family belah ayah saya. Kayaknya bukan family saya saja. Kira ada family adik-beradik ayah saya sekali lah. Kita orang set-up benda-benda nak dibakar. Contoh macam ayam bakar, ikan bakar, sosis bakar, benda semua. Okay. So, tadi ceritakan yang part seramnya. Waktu saya sedang membakar ayam, waktu tu saya ada dengar bunyi mengilai. Saya ada dengar bunyi mengilai tu waktu jam 9 atau 10 malam. Lepas nak siap bakar ayam. Lepas tu waktu tu kiranya saya buat-buat tak layan lah. Sebab mungkin suara orang. Sebab lagi satu dekat sebelah rumah atuk saya ni bersebelahan dengan rumah kosong, rumah usang yang dah memang lama sangat ditinggalkan. Lebih kurang dalam 4 atau 5 tahun juga ditinggalkan. Lepas tu saya macam buat tak layan je lah benda tu. Saya buat tak layan. Lepas tu saya borak-borak dengan family saya, dengan sepupu saya. Dia semua macam biasa. Okay, saya ingatkan habis dekat situ je guys. Tapi belum habis lagi. Waktu perjalanan saya nak balik ke rumah, saya ada terserempak dengan satu haiwan, iaitu lembu. Tapi bila saya naikkan lampu kereta saya, naikkan bright lampu, saya terkejut sebab saya ingatkan lembu. Rupanya jelmaan. Dia berbadan lembu tetapi berkepala manusia. Kiranya waktu tu saya pun macam terkaku, terdiam, tak tahu nak buat apa. Lepas saya baca apa yang patut saya baca, saya buka mata balik, tengok benda tu dah tak ada. Lepas tu saya teruskanlah perjalanan saya untuk balik ke rumah. Tapi tak sampai ke rumah lagi, ada satu lagi benda yang terjadi pada saya, iaitu saya ada ternampak satu kepala berada di tengah jalan. Waktu tu saya macam agak pelik lah, sebab ada berlakunya tiga kejadian kat situ. Tiga kejadian kat situ. Lepas tu waktu saya hampir nak sampai ke rumah pula, saya rasa macam ada yang mengikut saya. Kira macam waktu saya nak sampai ke rumah tu betul-betul dekat dengan simpang rumah saya dah. Betul-betul saya rasa macam ada yang ikut saya. Bila saya pandang ke belakang, tak ada apa-apa. Tapi bila saya tengok dekat side mirror belakang, side mirror tengah tu kan, saya nampak ada sosok lembaga hitam dekat belakang. Saya macam waktu tu fikir, saya tak tahu. Waktu tu memang saya tak tahu nak fikir apa waktu tu. Saya cuma fikir nak balik je.
Sebab dah ketiga kejadian berlaku pada saya. Kalau termasuk lembaga hitam yang saya nampak tu pula kejadian keempat. Kiranya ada 4 kejadian yang berlaku pada saya dalam satu malam. Lepas tu macam apa yang semua orang cakap, sebelum masuk ke rumah kita kena ambil air wudu, lepas tu kena baca 3 kul, baca Al-Fatihah, dan kalau boleh cabut semua baju dan tinggalkan kat luar. Sebab kejadian berlaku pada saya tu, saya rasa macam sungguh tak dijangkakan sebenarnya. Sebab saya fikir kenapa benda ni jadi kat saya apa semua. So itu saja video untuk kali ini. So nanti kalau korang ada apa-apa kisah seram ke yang nak beritahu pada saya, okay, korang boleh komen je dekat bawah. So kita jumpa pada next video. See you when I see you. Assalamualaikum. Bye bye.